Hello usahawan-usahawan Perak, Mengkoma ada dapat tender ke projek ke kontrak dari kerajaan ataupun ada yang dapat dari GLC atau GLIC ataupun yang dari swasta pun ada. Macam mana kalau saya beritahu kita ada peluang untuk pembiayaan invoice sehingga RM1 menunggu koma dengan kadar keuntungan hanya RM1 saja. Ini benda baik untuk Koma. Untuk pertama kalinya, kami akan mengadakan sesi eksklusif program pembiayaan modal kredit Sami hasil kerjasama Teraju and MacCredit yang ada untuk bantu Koma memudahkan gerak kerja tersebut. Kami akan ada bukan sahaja untuk membantu para usahawan yang layak tetapi untuk menerima permohonan terus pada hari tersebut. Dan Koma, setiap permohonan berjaya akan dikecualikan yuran pendaftaran RM50. Tapi sebelum itu, siapa yang layak? Tengok ni, kalau Koma layak, Koma boleh start muh sembang bisnes pada hari Rabu 19 Mac 2025 di Pusat Pembangunan Usahawan PKMP, Bandar Meru Raya di Ipoh Perak dari jam 10 pagi hingga 12 hari. Ada tunggu apa lagi? Daftar sekarang melalui QR code di atas atau dari link yang disediakan dalam caption di bawah dan jangan lupa sediakan dokumen-dokumen yang dipaparkan di hujung video ini. Jumpa di sana. Bye, Koma!